Oh, masya-Allah. Sebelum dia nak jadi lebah dewasa, dia mesti ada proses telur. Lepas tu larva and then pupa. Nak tahu pupa, nampak dia bertutup ni. Maksud dia cat brood lah kita panggil. Lepas dah cukup tempoh masa dia, lebah pekerja yang ni dia akan tutup, dia akan jadi pupa. Selepas tu baru dilahirkan untuk lebah dewasa. Tempoh dia ambil masa dalam 21 hari daripada satu biji telur tu. Jadi lebah dewasa. Lebah dewasa untuk lebah pekerja. Tapi untuk lebah jantan mengambil masa selama 24 hari. Lebah queen mengambil masa selama 16 hari. Dia lagi cepat lah. Dia akan ada juga yang akan jadi queen. Setakat ni kita tak nampak sel queen. Maksudnya dia tak ada planning nak buat queen baru. Ini tak ada madu lah ni. Tak ada. Ni bahagian bawah. Ni untuk rumah anak je. Kalau lebah tualang, dia belah tepi madu dia. Dia akan sini, tarik ke atas ke belakang. Dia takkan buat madu kat tengah. Kalau ikut logik, kenapa tak buat madu kat tengah? Disebabkan kalau madu, dia berat tau. Apabila satu struktur dia berat kat tengah, maka robohlah rumah dia. Sebab itu kita panggil lebah ni arkitek yang genius. Dia mesti akan buat bahagian atas. Madu dia bahagian sini. Ni madu dia. Oh, ada madu lah tu. Ni madu dia. Ada. Rezeki kita ada, jangan risau. Kita ada, nampak? Saya masuk balik. Tak balik. Okey, dia dengar cakap. Okey. Ada jampi apa Dia sikit-sikit ada. Tak ada lah. Nak pegang boleh sini. Oh, macam tu. Tu kan dia. Ni contohkan nak pegang lah. Sentuh je. Okey. Dia vibrate. Macam ni lebah tu dalam keadaan tenang lah. Dia tak ada keadaan marah. Lebah ni saya letak slow. Dengan lebah ni kita tak boleh kasar-kasar dengan dia. Macam ni, lorot dia slow. Macam pegang. Nampak? Okey. Dia melekat-lekat antara. Betul. Dia pegang antara dia. Okey, dah selesai. Senang kan? Lepas ni boleh buat sendiri lah. tidak lah. Oh, lelek. Oh, Masya-Allah. Ya. Live tengok. boleh lah makan sana. Ambil. Makan sekali dengan Ini bau madu. Bau fresh. Lagi siapa dah makan? Makan. Nah. Stay. Lagi. Ini pokok di poli kita ni. Hasil bunga sini. Nak lagi? Cukup. Rasa? Boleh telan tapi tak digalakkan. Sebab untuk lilin ni dia wax, dia tak, tapi boleh telan, tak ada apa, tak mati. Tak mati. Maksud dia usus kecil kita tak serap lah untuk wax ni. Dia just buang pergi usus besar. Sedap kan manis? Rugi dah makan. Sebab dia orang kata bermadu tu sedap. Okey. Untuk belas sekali anak. Betul. Bye.